Bayar deposit kereta guna emas, percaya tak? Okey, kebanyakan orang ni bila dia nak beli kereta, mula dia pening nak cari duit muka. Nak kumpul RM10,000 tu bukanlah senang. Gaji habis bayar bil, bayar hutang, komitmen keluarga, lagilah pula simpanan kita ni cepat bocor. Tapi lain pula dengan kisah Cik Siti Adawiyah, salah seorang penyimpan emas dalam tim Fiza. Dia dah mula simpan emas sejak tahun 2023. Bila tiba masa nak beli kereta, dia terus jual 5 dinar emas dalam simpanan. Nilai dia lebih kurang dalam RM10,000. Cukup untuk bayar deposit kereta. Yang lebih menarik, harga 5 dinar ni yang dia beli dulu dah naik sekitar 30%. Jadi bukan sahaja simpanan dia selamat, malah untung bila digunakan untuk capai matlamat keuangan. Bayangkanlah kalau Cik Siti ni tak mula simpan emas tahun 2023 dulu. Mungkin sampai hari ni dia masih lagi terkial-kial nak kumpul duit muka kereta. Rugi kan? Sebab itulah pentingnya sebelum kita mula simpan emas ni, tetapkan dulu matlamat. Nak beli rumah, nak beli kereta, nak kahwin ataupun nak capai dana kecemasan. Lepas tu, simpanlah secara konsisten. Yang berminat ingin mulakan tabungan emas, boleh tonton video Fiza di pin. InsyaAllah Fiza akan bimbing cara yang mudah untuk mulakan simpanan emas dengan mudah, murah dan selamat.